Menarik soalan daripada Puan Mariati Abdullah ni. Dia tanya, Assalamualaikum, saya makcik warga emas. Ingin buat siraman secara auto dan pintar guna HP untuk tanaman keliling rumah untuk pokok jenis bercampur. Semua dalam pasu dan gantung. Boleh tunjuk ajar caranya tak? So dalam video kali ni, saya nak tunjuk macam mana saya buat sistem IoT dekat laman rumah saya ni lah. Hai dan Assalamualaikum semua, kembali lagi dalam YouTube channel saya, Rusdi Bahar Teknologi Kebun lah. Pertama sekali, Alhamdulillah atas sokongan Tuan Puan, channel saya yang baru aktif 3 minggu ni dah ada 5,500 subscriber lebih dah. Tepuk tangan sikit lah. Terima kasih kepada siapa yang dah subscribe dan yang kerap komen dan share tu, Tuan Puan memang sangat-sangat terbaik lah. Dan yang belum subscribe tu boleh tekan butang subscribe tu sekarang. Dan Alhamdulillah sekali lagi sebab video kali ini disponsor penuh oleh Galeri Muslim lah. Siapa orang Senawang ke, Seremban ke atau orang Negeri Sembilan mesti tahulah Galeri Muslim ni. Dia adalah one stop center terbesar yang menjual pakaian haji dan umrah di Negeri Sembilan. Jadi siapa yang nak pergi umrah dalam masa terdekat ni kan, bolehlah datang ke Galeri Muslim ni. Semua barang-barang Muslim ada dekat sini, jadi tak perlu pergi banyak kedai. Pergi je ke kedai Galeri Muslim ni, bawa mak ayah kita. Selesai dah nak beli barang-barang umrah dekat satu tempat sahaja. Macam mana nak pergi? Type je dekat Google Galeri Muslim. Okey, untuk hari ni saya nak share sikit macam mana saya pintarkan laman rumah saya ni lah. Yalah kan, asyik cerita pasal kebun tengah hutan je kan. Sesekali nak juga cerita pasal rumah dekat bandar pula kan. Jadi dekat laman rumah saya ni ada rumput biasalah, rumput kagras. Lepas tu ada pokok bunga, ada pokok pagar, ada ulam-ulam. Yang ni semua mak mertua saya yang tanam lah. Sebab kalau saya yang tanam memang tak jadi apalah kot Jadi pokok-pokok ni semua dia perlukan air. Bukan setakat pokok je perlukan air. Rumput pun sebenarnya dia perlukan air lah. Dan saya pun buatkanlah siraman automatik ni. Saya cerita sikit lah kenapa saya buat siraman automatik ni. Masa awal-awal kahwin dulu 2 tahun lepas macam tu, saya renovate laman mak mertua saya ni dari laman yang complicated yang macam dalam gambar ni. Saya ubah jadi laman yang lebih minimalis lah dan yang lebih mudah dijaga. Lepas tu bila laman dah cantik kan, apa lagi makin bersemangat lah nak menanam kan. Bila dah ada banyak pokok macam tu, mestilah nak kena jaga pula. Dan yang paling penting sekali, mestilah nak kena siram kan. Jadi wife saya pagi-pagi kan, sebelum dia pergi ke kerja, dia bisik dekat saya, ya, jangan lupa siram pokok tau. Tapi kita ni kadang-kadang terlupa. Kadang tak sempat lah sampai dah ada 2-3 pokok yang mati. Lepas tu kalau kita bercuti jauh dari rumah, dah mak mertua saya pula risau pokok-pokok dia matilah. Jadi dari situ saya implement IoT yang ada dekat kebun saya yang dalam video yang lepas. Saya pasang dekat laman rumah mak mertua saya ni. Okay Google, turn on zone A. Okay, I turn zone A on. Jadi idea pertama saya adalah kita nak siram pokok dalam planter box ni kan. Dalam planter box belakang saya ni, dan rumput dekat bawah ni secara serentak. Jadi air direct daripada pipe meter ni, kita nak pasang satu valve dekat sini. Nampak tak gambar ni? Jadi bila kita buka je valve tu, air akan siram dekat planter box menggunakan 15 biji micro sprinkler. Dan rumput kita gunakan pop-up sprinkler lah. Nampak macam semudah ABC je kan. Tapi ada data penting yang kita perlu ada sebelum kita nak execute plan tu lah. Iaitu data yang paling penting adalah tekanan air. Sebab sprinkler rumput yang saya pakai ni adalah jenis hidden ataupun pop-up sprinkler lah. Maksudnya dia akan muncul bila nak siram. Masa tak siram dia tersorok macam ni lah. Tapi sprinkler jenis ni dia perlukan tekanan air yang cukup untuk dia hidup lah. Tekanan yang diperlukan lebih kurang 0.5 hingga 0.7 bar untuk satu sprinkler lah. Kalau tekanan tak cukup, dia akan jadi macam ni je lah kan. Dia akan meleleh je air dia. Jadi bila saya cek, tekanan air hanya dapat 3 bar sahajalah. Iaitu hanya support untuk 5 ke 6 sprinkler macam tu. Kalau saya tambah lagi micro sprinkler untuk planter box ni, tekanan memang tak mencukupi dan air akan meleleh je lah. Cara yang kedua adalah kita boleh tambah booster pump untuk masalah ni. Tapi kalau tambah pump selepas meter air adalah satu kesalahan yang boleh didenda. Lagipun kalau kita nak tambah pump ni dah makan elektrik pula lah. Jadi idea pertama saya untuk siram pokok dalam planter box dan rumput secara serentak memang tak boleh digunakan lah. Jadi idea yang kedua, kita siram pokok dalam planter box dan rumput pada waktu yang berbeza lah. Yang pertama tadi kita buat
buat secara serentak, yang ni kita buat secara berasingan. Maksudnya siram 10 minit dekat planter box, lepas tu baru 10 minit dekat rumput. Jadi saya perlukan 2 valve lah. Satu untuk kawal air planter box, satu lagi untuk kawal air dekat rumput lah. Jadi tak ada dah isu tekanan tak cukup. Lepas dah ambil kira semua tu lah, barulah kita start pasang pipe. Saya pun pakai pipe yang setengah inci dekat semua tempat ni lah. Untuk micro sprinkler ni, kita tebuk dan cucuk dekat pipe tu terus. Untuk pop-up sprinkler ni pula, kita perlu pakai T-joint daripada polypipe lah. Dan dekat sini lah tempat saya letak ball valve tu semua. Nampak tak ada 2 biji ball valve ni kan? Satu ke planter box, satu lagi ke rumput sebenarnya. Dan saya kawal ball valve ni adalah menggunakan Wi-Fi controller sahaja. Kalau nak belajar buat, boleh tengok video saya yang satu ni lah. Tapi kalau malas nak buat, nak beli terus, boleh tekan link dekat description bawah ni. Jadi controller ni dia boleh connect dekat Wi-Fi dekat rumah saya ni lah. Lepas tu dia boleh kawal menggunakan phone. Contohnya bila saya tekan ni, satu valve ni akan buka dan dia akan siram lah. Ataupun saya nak pakai timer pun boleh, atau saya nak letak jadual pun boleh, tiada masalah langsung lah. Dan selagi mana handphone ni kita ada internet, kita boleh on off valve ni. Tak kisahlah kita dekat Afrika ke, Morocco ke, dekat Madinah ke, tengah buat umrah kan, kita still boleh kawal siraman kita ni. Okey, jom tengok saya on kan siraman rumput ni. Nampak tak ni? Air keluar cantik dan sekata. Ni sebab tekanan dia mencukupi lah. Okey, jom kita tengok siraman planter box pula. Nampak tak air keluar pun cantik. Ini pun sebab tekanan yang cukup lah. Hasil daripada kiraan kita yang tadi tu. Kalau masa buat tu kita tak kira kan, mesti pokok yang hujung ni dia dapat air sikit sahaja. Bahagian tengah akan dapat sikit dan yang bahagian paling awal dia akan dapat yang paling banyak lah. Jadi benda tu tak sekata. Kalau nak lagi mantap, kita boleh pasang pressure compensation device dekat semua pokok-pokok ni lah. Kalau nak pintarkan lagi, kita boleh pasang soil moisture sensor yang macam ni. Jadi bila dia detect tanah tu masih lembap dan pokok tu tak memerlukan air siraman, dia tak akan siram lah. Tapi kalau tanah tu kering dan perlukan siraman, dia akan siram secara automatik tanpa perlu kita on off menggunakan handphone. So sensor ni sangat-sangat berguna lah. Dan saya rasa bagus juga saya boleh kawal siraman ni melalui handphone. Sebab kalau ada makcik-makcik yang duduk dekat laman ni kan, lepas tu mulut dia laser sangat kan, saya boleh on daripada jauh biar dia basah kena siram dengan sprinkler saya ni lah. Gurau je, gurau. Tapi kalau dekat rumah tuan puan tekanan air rendah, katakanlah tekanan air rendah kan, saya suggest tuan puan tadah air dulu dalam tangki. Tak perlu tangki besar sangat pun. Bila dah tadah dalam tangki tu, kemudian pump air menggunakan pump jenis yang macam ni lah. Cara ni pun boleh buat secara automatik saja. Dan paling best cara tangki ni, tuan puan boleh campur dengan baja sikit dalam tangki tu. Jadi bila dia siram dekat pokok tu, dia akan siram sekali dengan air baja lah. Bila dah automatik siraman ni, kita boleh fokus buat benda lain pula. Tak adalah asyik buat benda sama berulang-ulang kali kan. Biasalah, orang muda macam saya, manalah suka buat benda berulang-ulang ni. Jadi tak ada isu dah nak balik kampung ke, nak pergi outstation ke, nak pergi zoo ke. Mak mertua saya dah tak risau dah sebab dia tahu pokok dia sentiasa dapat air dan sentiasa sihat. Dan wife saya pun tak bisik dah untuk siram pokok pagi-pagi. Tapi dia selalu bisik, yang tolong tukar pampers baby yang. Okey, itu saja video untuk kali ini. Jumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.